Dia standing alone. Nama saya Adi Yuzahri bin Jamaluddin dan menetap di Kuala Lumpur lah. So, saya sebagai Asia Coming Crew. So, ini anak sulung saya, Muhammad Awud. Saya pun rasa macam goosebump juga kan. Saya rasa so impressed. Betul kau anak saya dapat macam ni kan. Tapi Alhamdulillah, walaupun dia belajar seorang-seorang, jadi depan ni saya akan lebih bagi dia dorongan lebih lah. Sebab kami, suami isteri bekerja. Jadi masa untuk luangkan untuk anak pergi sekolah tu nak hantar. Jadi kita alternatif lain, jadi online lah. Sebenarnya online ni pun kami tak tahu sebenarnya. Mengingatkan rasa macam boleh ke kan, boleh go on ke. So, tapi that's the only alternative yang paling mudah untuk dia. At least dia boleh tahu agama sikit. Jadi kita proceed dengan online ni. Alhamdulillah, dia punya pembelajaran dia mudah catch up berbanding dengan mak ayah. Dia standing alone sebab saya lepaskan dia pada bibi je most of the time. Jadi saya kerja sampai ke malam, isteri sampai kerja sampai ke malam. Dia boleh survive. Saya tengok kat situ kelas dia tak berapa ramai. Jadi ustazah dia keep fokus dekat tiap murid. Jadi dia tak boleh terlepas pandang. Semua orang kena, semua involved. Jadi pada situlah dia rasa takut. Jadi dia tak nak rasa tinggalan. Perubahan ni masa dah tahun kedua lah. Masa tahun pertama tu kita orang masih macam as long you dah belajar tentang agama, eloklah. Jadi yang tahun kedua tu tengok dia macam lama-lama makin perform. Dan dia punya mengaji pun makin lama makin laju. So saya tengok dia betul. Saya try masuk dekat Kafar. Saya nak test dia punya tu kan. Saya tengok Alhamdulillah dengan tanpa bantuan kita orang. Cuma kita bantu cuma sikit je lah. Alhamdulillah dia boleh go on dengan tu. So untuk parent yang kat luar tu saya rasa yang ini yang terbaik saya rasa. Ustazah dengan ustaz dia memang fokus kat dia. Memang semua kena himbau. Untuk Kafar online ni rasa budak-budak tu akan sentiasa on track.